Assalamualaikum, selamat pagi semua. Alhamdulillah jumpa lagi kita. Lama tak bersiaran. Ni pagi lagi ni. Jam tunjukkan pukul 5.26 pagi. 1 Januari 2026. Ada cerita. Jadi kali ni jemputan daripada kawan aku lah. Nak pergi mana? Ni nak pergi mancing. Aku tak pergi mancing ke laut ni setahun 3-4 bulan macam tu lah. Lama peram lah. Tak tahu dah ingat lagi ke tak. Tengok je lah nanti. Organizer by nantilah. Tunggu Ni kawan aku dah sampai ni. Ni dia. Kawan aku dah sampai. 1 hour later. Alhamdulillah aku dah sampai JT Yacht Sungai Janggut. Aku first time sampai yacht ni. Belum ni mancing dengan Poji kat Bagan Pasir. Ini kat yacht sini. Tengok suasana ni player-player kita dah sampai dah semua ni. Tapi skipper tak sampai. Dia kata dia singgah pergi beli air kopi panas ni dia. Berbual-bual lah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi. Okey, jam 6.19. Dah sampai sini. Ni aku first time ni naik dengan bot Poji ni. First time bot baru dia ni. Orang lain semua dah naik dah dengan dia ni. Jom kita loading barang dulu. Air surut cepat Pukul 6 suku ni. Nampak air dah surut dah ni. Aku kutip kerang kita orang. 9 orang kena duduk sana. Ni aku cerita kat sesi ta'aruf. Ni orang lama ni, Abang Wan. Pernah mancing aku. Kau berisi ke Abang Wan Berisi lah badan Biasalah, dah umur macam tu lah. Okey. Jol, aku Jol, kau tak nak tanya ke? Ni, Wan, hari ni jangan lupa kita mesti strike semua keliling ni. Pastikan ini hari. Besar niatnya tu. Uncle? Ni, kenalkan. Ini aku pertama kali dengan Uncle ni. Okey kan? Uncle pasti power punya. Uncle Mahendran. Okey bang Ni brother Zaidi. Ni pakai topi putih ni. Dah start surut betul ni. Aku pun pertama kali dengan Abang Zaidi ni. Ni Pak Imam kita. Lama tahu bang. Sofi. Brother Sofi. Ini tiga. Ni Zarul pun pernah dengan aku. Ini biasa lah dulu. Peristiwa lama jangan berulang kembali. Ni peristiwa tolong ni. Jangan ulang peristiwa ni. Aku tak sanggup. Ada Yok tu belakang tu, pakai baju biru tu. Aku tak sanggup peristiwa tu Ji. Fahmi. Apa-apa kita jumpa kat tengah laut nanti. Few moments later. Orang nak tengok tak air terjun? Tengok air terjun. Nampak? Ni air terjun. Air terjun. Dah kabus lah Steve. Dah kabus. Tak sampai lagi ni. Belum sampai lagi ni. Kau nak aku bawa? Kita dah nak hampir lah 3/4 perjalanan. Kau nak aku bawa? Pukul 8.30. Daripada gerak tadi 6.30 pagi. Ni dah 8.30, dah 2 jam tak sampai lagi. Pasal apa tak sampai? Cernya Poji terberak. Tu lah. Cernya Poji. Awak lemah ke kalau kena basah? Mak, berancin lah you baunya. Sotong pula mati. Musuh moyong ni. Apa cerita Yop? Kita Demam panas kita ni. umpan gila habis lah. Pagi gila dah habis. Gila lah kita. Dia pasal berkocak tadi. Hujan lebat dengan angin sekali. Bot ni berkocak. Jadi dia orang tembak dawat. Clear semua. Kentong. Alhamdulillah dah sampai spot yang pertama. Ni kawan-kawan fighter semua dah turun dulu lah. Aku dah turun lagi. Cuaca agak sambut dengan angin dengan hujan. Brother Zaidi kita ni. Kenapa kau kat adik depan? Oi. Biar je. Biar je orang dah naik. Kali ni trip aku dengan Poji Mansur.
dia. Lama tak datang dia. Sokong select. Okay, jom lah. Aku nak setting, set up. Jom kita try pula. Aku ingat spot yang keempat lah. Haus. A few minutes later. Apa barang? Baby ya? Hah? Tangguk? Ya. Baby bor. Pukul 3.30. 3.30 petang. Yes. Masih lagi. Sama? Tu muka Sarul tu. Dia punya muka riak dia. Kerupak dapat tu ekor. Harap gayuk. Nasib baik lesen ada. Turun! Kapan Joy? Saya sekali tu. Tapi aku paling macam mana orang gede bermancing tu? Siapa? Wan. Wan. Oh. Okey. Kawan! Aduh Wan. Yuk naik yuk. Yuk depan ni. Depan. Steady yuk! This bliss we cannot feel. Stop existing and start living. Macam ayuk. Alhamdulillah. Yup. Steady yup. Setakat ni dapat 5 ekor lah. 2 kerapu Zarul, aku seekor jenahak, Yop seekor jenahak dengan Zaidi jenahak seekor. Yang lain masih mencuba. 25. Come on cikgu. You can do it. Kecil. Aduh. Kecil tak apa, dia naik. Habis lah. Aduh. Ha, sampai. Besar sikit daripada Zarul jadi lah. Rentang you. Uyu. Rentang. Jik lentang. Tu nampak Star Cruise. Oh. Belanja Star Cruise je lah. A few inches later. Sorry lah tak dapat nak ambil video lah. Orang tengok dalam Poji punya video TikTok je lah. Dah setahun tak pergi mancing, mabuk lah. Berpenau rasa. Alhamdulillah dah sampai JT. Dah sampai JT. Tapi tersangkut kat loading. Oh ya. Tersangkut. Tak balik kita. Berapa? Pukul 10 tunggu air masak. Tu dia. Tersangkut kat selut. Pukul 10 lah balik. Pukul 10 lah tunggu air pasang. Bukannya jauh. Dekat je tu. Jadi ni. Lagi dalam apa 100 meter je, 200 meter je. Karol tadi dia cakap Ada bantuan daripada nelayan. Tu kejap aku tunjuk. Bantuan. Nak tarik bot. Pengeluar. Bot sangkut kat selut. Pengeluar. Situasi rescue. Okey, jauh sikit. Bidah tadi. Naik separuh sana. Okey, keluar.
Nasib baik ada bot penyelamat. Pindah barang, pindah orang, pindah patah pancing. Terus pergi ke JT, dekat je tu ha. Pak Haji, bye-bye. Bye-bye. Selamat bermalam. Tangkap kerang banyak sikit, tangkap kerang banyak sikit. Lekat kat darat. Macam-macam hal. Saya main tak kena kutip kerang. Kalau tidak kena kutip kerang itu bang. Alhamdulillah sampai juga kat JT Aho. Sebab dia datang rescue. Kalau tidak pukul 11 malam sampai JT. Bukan jauh pun, 200 meter je lagi. Sangkut pula. Okey lah. Nanti aku share kat korang lah apa yang dapat. Sorry lah kawan-kawan, aku tak dapat buat video habis lah. Yang mana kawan-kawan semua player-player dapat ikan. Tak larat lah, aku sebu kot. Tak tahu kenapa. Dah lama tak mancing kot. Setahun 3 bulan ke setahun 4 bulan macam tu lah. Nantilah kalau agak ada apa-apa hal, aku roger balik lah. Cikgu tunggu sini ya? Jom hasil yang kita orang dapat lah hari ni. Tak banyak tapi ada. Okey ni, kerapu ni ada yang cikgu Wan dapat. Ni otai dia. Last minute je dapat. Ni Zairul ada 2 kerapu. Aku ada jenahak seko. Yop ada seko dengan Zaidi seko. Alhamdulillah aku dah sampai rumah. Jadi itu sajalah video untuk kali ni. Apa-apa hal, kita jumpa lagi next video akan datang. Ciao.